Ya. Assalamualaikum Anak Daddy. Ni guys, walaupun saya tengok dia macam dia punya badan perlukan rehat sangat-sangat dah, tapi dia still nak buat duit lagi. Pergi cari rezeki ni dengan Umi juga. Ada rezeki lebih yang tahu untuk family kecil kita ni dan family besar kita. Assalamualaikum, bagi kita jadi Aisula. Tiba. Okay guys, sekarang ni Bumeh tengah bersiap-siap. So, cuba korang teka kenapa Bumeh bersiap dan dia nak pergi mana sebenarnya. Saya bagi masa 5 saat untuk korang teka dan komen dekat bawah. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, korang semua salah. Sebenarnya isteri saya ni mau pergi atas saya dekat flight sebab saya sudah mau pergi Sabah bah. Tapi sebelum Bi nak pergi tu yang Bi nak minta lah. Saya sanggup tahu bersiap-siap nak hantar awak. Ya, Bi tahu. Dia sanggup guys nak pergi hantar saya. Padahal dia tak boleh berjalan jauh guys. Sikit-sikit nanti dia akan sakit kaki. Mesti dia nak hantar sebab dah tak jumpa dah guys. Tak jumpa, kecek elok-elok sikit, cakap elok-elok sikit tak jumpa. Bukan tak jumpa lama kan awak tinggal saya. Jangan cakap tak jumpa tu macam minta. Apa pun yang Bi nak minta lah. Restu sayang, redha sayang. Guys, siapa-siapa yang tak tahu lagi, Long dia nak pergi event, nak mencari rezeki dekat Sabah, Sarawak, KK, Tawau. Jadi ayat gitu ya. Betul? Sabah. Habis tu? Okey, Sabah kita ada KK, ada Tawau, ada Sandatkan. Kita ada 3 daerah dekat Sabah, semua tu event. Lepas tu dekat Sarawak pula kita ada dekat Sibu, kita ada dekat Kuching, kita ada dekat Miri. Itu untuk orang Sarawak. So kenapa Bi nak minta izin dengan saya ataupun redha saya ni sebab orang kata kalau kita memeliakan isteri, rezeki kita lebih jauh lebih besar lagi kata. Bukan korang yang tanya tu, yang tanya kenapa Tia tak ikut sekali, kenapa Tia tak ikut sekali. Sekarang ni saya tengah duduk rumah ibu saya dah kat Kelantan. Muka apa dah ikut. Menunggu hari untuk bersalin dah. Betul. So sambil-sambil tu ada masa lagi. Dia minta lah izin saya, dia minta konon-kononnya lah kan. Dia buat konten ni nak minta restu lah konon-kononnya. Nak tinggal saya apa semua. Tapi memang belakang kamera kita dah sedih sikit. Betul guys. Tapi tak apalah, saya bukan saya tak nak ikut, saya dah tak check up dah. Kata dah mengah-mengah dah. Dah sakit pinggang, sakit kaki semua. Dah tembang-tembang dah. Dah semak-semak dah kata dia. Lagipun apa tu ada juga orang komen, tak risau ke nanti kalau beranak time suami tak ada. InsyaAllah lah, sekarang saya 35 weeks. Betul. Kita pujuk-pujuk lah baby. Kita dah cakap dengan baby dah. Lagi satu saya perlu pujuk anak saya ni guys. Ni korang tengoklah saya nak pujuk ni. Saya bukan apa guys. Lagi belum pergi tak lama pun kan? Tak lama pun. Tak lama pun, so sempat lah. InsyaAllah tapi sempat. Raya nanti dia balik. Raya tu, sebelum raya tu saya dah dekat sini guys. So macam ni lah rutin saya hari-hari guys. Kalau saya nak pergi mana-mana guys, saya akan macam ni guys. Korang tengok saya bukan nak lihat ni guys, tapi macam ni dah saya buat guys. Assalamualaikum Anak Daddy. Anak Daddy sihat-sihat selalu Daddy nak pergi cari rezeki, doakan Daddy dengan Mami mau rezeki. Lepas tu doakan Mami dan Daddy diberikan kesihatan selalu dan dipanjangkan umur selalu. Dan untuk anak Daddy doakan anak Daddy selalu sihat dan selalu aktif. Yang paling penting jangan nakal. Okey? Jangan nakal. Jadi begini tak lama. Yang paling penting anak Daddy, kalau nak keluar nanti, nak melahirkan nanti, anak Daddy kena tunggu dia ada dekat kampung dulu. Baru adik boleh keluar. Janji. Tiba janji. InsyaAllah kan. Saya pun selalu juga kita pujuk-pujuk dia kan. Betul. Kalau adik nak keluar nanti, make sure Daddy ada dengan kita. Macam tu insyaAllah lah. Tapi masa bila balik tu, mungkin saya dah berapa weeks 36 kot.
36 orang kata 37 ataupun 38 orang yang ibu mengandung dah betul-betul boleh melahirkan. Dan betul-betul janin tu dah memang boleh keluar dah. Faham. Oh macam tu So insya-Allah lah. InsyaAllah yang hati ada biar nangis. Saya redha dah dibagi macam rezeki. Walaupun tak apalah, lagi pun saya duduk dengan ibu dengan abah kan, walaupun sedih sikit. Sedih lah. Pergi pun pergi cari rezeki ni dengan Umi juga. Ada rezeki lebih yang tahu untuk family kecil kita ni dan family besar kita. Yelah, lagi pun awak nak cari rezeki. Bukan cari anak ya, bukan cari anak. Anak baru Yelah, keluar. lagi pun awak nak cari rezeki untuk family kita semua kan. Untuk baby ni. Ni bintang saya. Pergi work. Betul, ni saya bintang saya. Saya betul pun nak pergi hantar Bi ni. Yelah, saya pergi hantar Bila dengan abah, ibu. Sakit-sakit pun nanti Bi tak ada susu. Dia nak pergi naik Grab. Saya sebenarnya melampau saya nak pergi naik Grab guys. Bukan apa, saya tak nak menyusahkan family mertua saya and bini saya. Biar saya pergi dengan Grab je. Saya dah cakap dah kat ibu. Dia orang bersikeras dah, dia kata nak hantar juga. Saya nak buat macam mana guys? Grab 100. Ni kan naik Grab 100 jimat duit tu. Jimat. Itulah saya tu. Sebenarnya duit tak apa lagi guys. Saya tak nak menyusah dia sebenarnya. Tak apalah, kita nak hantar lah kan. Lepas tu lagi satu saya nak cakap, saya tahu Bi walaupun bisa untuk senyum, happy-happy, buat lawak-lawak, Bi sorokkan Bi punya penat tu, lelah Bi sorokkan apa semua. Saya tahu Bi sebenarnya letih juga pergi sana sini, event apa semua kan. Tak cukup rehat, tak cukup tidur apa semua. Saya tahu benda tu. Tapi Bi tetap depan orang, Bi tetap senyum je kan. Sebab lah tapi itulah, Bi tetap senyum je depan orang. So saya nak bagi kata-kata semangat lah kat Bi. Bi bagi saya nampak dia ni nak make more money, nak happykan orang sekeliling. Tapi dalam masa sama diri dia, saya selalu cakap dengan dia, kesian Bi penat rehat lah apa semua kan. Tak apalah, tak apalah, janganlah penat-penat sangat dekat sana apa semua. Jaga diri juga walaupun kerja keras kan. So itulah pengorbanan seorang lelaki. Lepas tu pula anak sulung kan. Lepas tu pula dah berfamily apa semua, tanggungjawab besar kan. Bukan dia je, orang luar sana pun sama juga. Korang pun sama juga yang tengok video ni, para lelaki and anak sulung perempuan ke pun sama juga. Korang sanggup tutup lelah penat tu and senyum, sentiasa senyum walaupun dalam mind korang tu penat sangat, lelah. Saya faham je sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih. So saya cakap thank you lah, thank you so much tu semua. Tak pernah mengeluh ke, tak pernah merungut ke apa ke kan. Untuk Bi pula yang Bi nak ucap terima kasih sebab selalu faham Bi apa semua. Faham kerja Bi. Lepas tu tak pernah mengeluh. Walaupun kalau ada masalah pun mungkin masalah tu masalah kecil untuk kita dua je. So apa yang perlu bagi tahu, inilah kerja Bi, inilah seorang anak yang sulung dan tanggungjawab yang besar. Saya pun tahu di sebalik senyuman dia tu, saya tahu ada lelah yang dia sembunyikan. So terima kasih juga lah Bi. Terus kuat lah. Okay. And walaupun suami saya ni guys, walaupun saya tengok dia macam dia punya badan perlukan rehat sangat-sangat dah, tapi dia still nak buat duit lagi kan, nak make more money lagi. Tapi saya faham awak apa semua. Tapi dalam masa yang sama dia nak spend time dengan saya, dengan anak juga, dengan family juga. So macam tu lah. Tapi saya sabar ya Bi. Sabar Bi, relax, tenang. Saya tahu saya bangga dengan Bi. Saya proud of you lah. Okay. Tinggi sekali. Tengok tu guys. Okay baby, anakku. Sabar adik. Kalau nak keluar nanti, keluar time dia dengan kita. Betul, okay? insyaAllah. InsyaAllah. Kita pujuk-pujuk dia, sabar. Dia kan guys, kalau dengan long kan dah pandai bergurau dah pandai main dalam perut pun dah pandai. Dia dah tendang-tendang saya. Ya, kalau buat macam ni kan, dia long pegang sikit je dia start, dia tahu. Kalau dia lagi satu macam ni kan, yang saya perasan ni kan, kalau saya tak ada, Tia bagi tahu saya dia aktif. Dia aktif. Apabila saya balik, apabila saya sampai dekat rumah, saya pegang perut apa semua dia aktif. Lepas tu dia dah senyap. Dia tahu. Dia dah apa ni? Dia cari dia. Bergerak tu slow-slow je.
Lepas tu dia hati balik. Lepas tu lama-lama tu dia main-main, dah pandai main dah walaupun dalam perut. Sekarang ni dia pandai main kan. So itu je lah kan nak cakap kan. Itu je lah. So dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 5.10 dah. So kita kena hantar dia sebab dia punya flight pukul. Dia punya flight pukul 8 lebih. Pukul 8. So sebab kita daripada Rantau Panjang nak pergi airport Kota Baru tu, dia ambil 1 jam lebih. Sebab tu kita nak pergi awal sikit. And sekarang ni kita tak cakap banyak. Kalau dah dengar cerita-cerita kita tak ada yang sedih tu. So saya Redo lah. Kan Bi minta Redo sayang tadi. Saya Redo izinkan Bi pergi and doakan Bi dari jauh. Itu yang paling penting sekali, doa saya. Doakan lah. Sebab doa isteri ni dia lagi apa tu? Kata lagi diangkat, lagi ngandung kan. Betul. So saya selalu doakan awak dari jauh. Marah tu. Okey. Hati-hati. Jom. Okey guys. Jom kita hantar dia ke airport. Guys, sekarang ni kita dalam perjalanan nak pergi airport. Ni Ibu dengan Abbas. Ya. Ibu dengan Abbas tolong hantar. Dia temani Ushu. Sabar Ushu Gila kita hantar budak ini. Tapi tadi dengan tu yang ibu nak ke hulu. Ya, sambil-sambil tu kita pergi mencari berhulu ibu. Okay. Ibu panjang medan. Ibu mengida. So kita ibu dah nak ingat dah dengan Tia. Mengida. Biasalah perempuan ke maki. Betul lah. So yes, kita sambung sekejap lagi. Alhamdulillah kita dah sampai dekat airport Kelantan. Tapi saya sedih guys, bini saya pun dah sakit-sakit dah ni. Itulah dia cakap dah jangan datang, jangan hantar. Bukan, traffic light lama sangat. Ya, memang macam tu. Kalau masa ni dah kita bertolak pukul berapa dia? Pukul 4 lebih. Pukul 5 kita dekat apa ni, dekat Kota Baru. Memang je lah baru balik kerja yang. Itulah yang Bi tak nak bagi saya ikut. Tu kat situ. Kenapa Bi nak berhenti kat sini? Dia nak berhenti kat sini guys. Sebenarnya dekat sini guys. Sebab kalau berhenti dekat dalam tu guys tak boleh. Dia duduk je. Duduk lepas duduk tu kena pergi dah. Abang kata biarlah hantar kat dalam. Dia nak juga kat sini. Apalah, saya jalan kaki je lah. Senaman. Jadi saya balik-balik dia jaga anak balik. Bye daddy. Gigi mata ya. Ni balik. Okay, hati-hati tau. Apa check apa bagi tahu. Baik. Okey guys, jadi saya nak ucapkan dekat ibu dengan abah dan adik ipar saya sebab hantar saya. Benda kecil je pun. Tak boleh, kena ucap terima kasih juga. Dia dah pergi nak grab sendiri, memang tak lah. Tapi tak apalah. Dan kali Bi tak kena usah dah. Okey, terima kasih ke sayang sebab datang apa ni, hantar Bi sini. Orang kata dah jangan ikut tak dengar nak ikut juga. Mestilah rindu. Mata je. Okeylah, kalau macam tu yang Bi nak end konten ni sini juga. Thank you korang for watching. Saya bukan tak nak tunjuk dia naik flight apa semua sebab saya nak end bersama dengan bini saya guys. Macam tu. Jadi thank you for watching. Jangan lupa support IT, jangan lupa support Tia, jangan lupa support mami saya. Jumpa dekat sahabat nanti, okey? Assalamualaikum. Bye bye. Kia.